Soalan nombor 2 pula. Raja berikut menunjukkan muka sebuah jam pada satu malam. Okey, nyatakan waktu yang ditunjukkan pada muka jam tersebut dalam sistem 24 jam. Okey, pancingan dia kat sini ialah malam. So, bila malam, sistem 24 jam, dia mesti lebih daripada 12. Maksudnya, antara 13 hinggalah 24. Tu maksudnya kalau malam. Kalau pagi, maknanya kurang daripada 12. Kalau pagi, kurang daripada 12. Okey, so sistem 24 jam. Dia tak ada titik, dia tak ada PM, dia tak ada AM. Tapi depannya mesti ada perkataan jam. So, tulislah jam dulu. Dalam sistem 24 jam tu maksudnya mesti ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang kalau kita tengok jam saja, cara biasa jawapannya ialah 8.20 PM. Oleh kerana dia dah lebih daripada 12 tengah hari, maknanya dia akan jadi nombor 13 bla bla bla. Jadi nombor 8 tu nombor yang keberapa pula? Jadi senangnya tambahkanlah saja dengan 12. So jawapannya 20 PM. Okey, itu kalau dari segi penulisan je lah kita nampak. Tapi bila sistem 24 jam, PM tu buang, titik ni buang. Jadi jawapannya ialah jam 20.20. Itu saja.